Ziman. Oi, Ziman. Woi! Apa? Gila Omar ni. Kenapa nak gaduh? Ni bukan tempat dia lah. Kita sambung pengajian wa ayyutabi'ahu, dan bahawa mengikutlah oleh makmum itu akan imam. Mengikut daripada sudut mana? Jadi mengikut pada sudut tempatnya imam, perbuatannya imam, dan takbiratul ihramnya imam. Macam mana yang syarah kata wal mutaba'atu fil ihrami, dan mengikut pada ihram itu, pada takbiratul ihram itu, ayyata'akhkhara, bahawa mentakhirkan jami'u takbiri, keseluruhan takbir ihramil ma'mum. Wan. Wah, kenapa? Nak pergi tandah. Orang nak mengaji nak pergi tandah. Apa pergi? Tak lain dah nak pergi tandah. Tak. Summa qala wallahu a'lam. Jadi sebelum kita nak habis kitab ni, ada berapa ustaz nak pesan lah kan. Kita ni sebagai halqah yang besar-besar kan, kita kena ada dalam pemikiran kita nak bantu pondok kita kan. Tambah-tambah kita mengaji solat jemaah ni, kalau boleh kita ajak adik-adik pergi solat jemaah. Kita tunjukkan yang terbaik kat adik-adik kan, supaya kita ada bekal, kita nak bawa, kita nak keluar pondok, kita ada bekal, kita ada teladan yang baik. Faham? Jadi habislah pengajian kita pada hari ni. Aziz mana lah? Ustaz, tadi bukan kata dia pergi tandas ke? Tak mari. Kat 45 minit yang kita dah baca kitab, takkan tak habis pergi tandas. Di mana ni? Siapa ni? Dah? Siapa ni? Hei, ada dengar ni. Anak murid hang ada dengan aku. Kalau hang nak anak murid hang tu selamat, hang mai ke tingkat 3. Kalau tidak, hang takkan jumpa dah anak murid hang selama-lamanya. Hampa, jangan pergi mana-mana. Hoi! Berat. Lepas anak murid tu. Ditahan ini. Tunggu tak? Kan? Woi. Aduh. Siman. Makanya kaki ni. Ustaz tak dapat tolong Siman. Kenapa anak aku kena buli tapi hampa tak ada ambil tindakan bawah? Hampa buta ke? Salam tu. Nah, ambil ni hang order. Ngaji elok-elok. Ni awak ai muka hang munyok ni pasal. Tak ada apa, bah. Ni kenapa ai muka hang ni? Kenapa ai? Apa ai? Hei, ada elok tu? Ada elok aku. Kenapa? Ada apa berlaku kat sekolah ai? Sebenarnya Oi, hang jangan duk buat baik kan depan ustaz. Ingat aku tak tahu ke hang duk report pasal aku. Weh, Ames ni ikut aku.
Muiz. Muiz. Okey Muiz. Okey Muiz. Saat Muiz. Allah. Muiz. Tolong Muiz. Allah Akbar. Tak rendah sangat ni. Macam tak ada function-nya. Duduk Muiz. Sekolah hang ada buat apa? Ada ambil tindakan apa-apa tak? Sini bah. Oh, ni anak aku. Sekolah hang ada buat tindakan apa-apa tak? Kalau sekolah hang tak ada buat ambil apa-apa, tak apa? Aku ambil tindakan, tak apa? Tak apa? Wait and see tak apa? Tak apa? Tak apa? Tunggu. Bah, cukup bah. Dia tu ustaz abang. Bukan cara macam ni yang abang nak. Selama ni, ustaz ni lah yang ajar abang solat, baca Al-Quran, beradab. Kalau ustaz ni tak ajar abang, abang takkan dapat tengok abang sekarang macam ni. Sudahlah bah. Okay, Mas. Tak. Sekarang ni sempit. Jadi, kita nak duduk pondok ni mungkin kita kena ingat. Jiwa kita kena besar, hati kita kena kental. Semangat kita kena tinggi Muiz. Biarlah apa pun berlaku kat kita, orang pulau kita ke, orang palau ke, orang tak mau kawan ke, orang buli ke, itu tak penting. Yang penting jiwa kita tetap nak mengaji. Baik. Abang faham. Aku buat semua ni sebab aku sayang kat hang. Hang lah satu-satunya anak aku yang ada keluarga aku. Ustaz. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar.